Assalamualaikum Puan, nak minta pandangan macam mana prestasi Meka dan Noah sepanjang berada bersama dengan kami. Saya start dengan Meka dulu. Meka dah 3 tahun dekat Tadika Pita Bicara. So far daripada dia 4 tahun sampai dia umur 6 tahun, sangat-sangat saya recommend sesiapa ibu bapa nak anak cepat membaca, cepat mengira dari segi Al-Quran. Solat semua saya sangat-sangat recommend ibu bapa hantar ke Tadika Pita Bicara sebab memang semua dia merangkumi skop daripada A to Z, daripada Islamik, dari segi sasiah, akhlak semua. Okey, untuk Noah, anak saya adalah seorang yang pelat daripada dia masuk 4 tahun. Sekarang umur dia 5 tahun. Saya sangat-sangat bangga sebab dia punya sebutan sangat-sangat jelas dan dia punya percakapan lebih lancar sekarang. Dan dia boleh membaca untuk bahasa Melayu dengan sangat-sangat baik. Saya sangat-sangat berterima kasih Tadika Pita Bicara sebab memberi bimbingan dan tunjuk ajar yang sangat-sangat baik untuk anak kami. Terima kasih. Alhamdulillah.